Assalamualaikum dan hai semua. Selamat datang kembali ke vlog Hani. Untuk video kali ni, Hani nak bawa korang ikut percutian keluarga Hani selama 3 hari 2 malam di Peanut Tree Marina Resort, Puteri Harbour, Johor Bahru. Jadi kalau korang tengah cari tempat staycation yang selesa untuk keluarga, jom ikut Hani sepanjang video ni. Alhamdulillah, akhirnya sampai juga di Peanut Tree Marina Resort. Jom kita check in dulu dan tengok macam mana bilik yang Hani dapat. Ada ruang tamu, dapur kecil dan pemandangan pun cantik. Lepas letak barang dan berehat sekejap. Wah, bilik dia memang luas. Hani keluar jalan-jalan sekitar Puteri Harbour. Memang best suasana dekat sini, tenang dan sesuai untuk santai bersama keluarga. Malam ni Hani cari makan dulu sebelum balik berehat sebab esok nak explore lagi. Tak sangka dah hari terakhir. Biasalah, bila bercuti rasa masa berjalan laju sangat. Sebelum check out, Hani nikmati dulu suasana pagi dan ambil beberapa gambar kenangan. Secara keseluruhan, Hani memang suka menginap dekat sini sebab bilik luas. Kemudahan lengkap dan lokasi pun strategik. Memang sesuai untuk staycation bersama keluarga. Jadi itulah perkongsian percutian kami 3 hari 2 malam di Peanut Tree Marina Resort, Johor Bahru. Kalau korang suka video ni, jangan lupa tekan like. Tinggalkan komen dan subscribe channel kami. Terima kasih kerana menonton dan jumpa lagi dalam vlog yang akan datang. Bye semua.